makcik ni dia suka pakai rambut palsu. Tapi kita tak tahu selama ni yang rambut palsu yang dia pakai tu rambut betul. Rambut orang dah mati. Oh ya. Cawan cantik. Dia rambut dia nipis, rambut dia betul. Memang halus nipis. Dah nampak kulit-kulit kepala. Jadi dia sentiasalah pakai rambut palsu. Lepas tu kita, aunty pula tak tahu yang selama ni, aunty pun sekali-sekali je balik kan, tapping kan. Lepas tu, tiba-tiba dia mai rumah. Mai rumah dia minta tolong dengan bapak aunty. Dia kata, Pak Radin, saya tiap-tiap malam tidur dengar suara orang panggil, suruh pulangkan. Masa tu cerita Pontianak Sunda Malam, pulangkan tak ada lagi, lagu pulangkan tak ada lagi. Kata, Pak Radin tanyalah. Kebetulan aunty pada kat rumah. Kata, pulangkan apa? Dia cakap, pulangkan apa tu, tak tahu dia kata nak pulangkan apa. Lepas tu tapi duk ganggulah kan. Lepas tu okeylah mai kita tengok. Tu Pak Radin pun bapa aunty pun pergi rumah dia. Pergi rumah nak memendekkan cerita, aunty sibuk ikutlah. Kapla punya perangai tu ada, nak tahu juga. Kan. Lepas tu aunty pun dengar. Aunty pun dengar. Pulangkan. Aku punya, dia kata. Lepas tu aku macam apa dia kata, dia tak boleh aman dalam kubur, dia kata. Dalam lubang lahat ni, dia kata. Allah. Aunty habaq kat bapak aunty. Bapak, dia kata suruh pulangkan, dia tak aman kat liang lahat. Lepas tu bapak aunty kata, bapak aunty tak, dia kata, ya ke betul ke, tak dengar pun. Aduh. Lepas tu makcik tu pun dengar. Tiba-tiba kepala dia gatal. Kepala dia gatal-gatal. Ni dekat rumah dia. Kata, tercabut rambut dia. Rambut dia tercabut, baru dia lega, dia tutup dengan towel. Tutup. Lepas tu aunty terdengar suara tu kat rambut tu. Itulah suara yang sama. Suara dia tak macam, tak nak kata suara macam orang ke tak orang. Suara sayup memang betul-betul orang dalam kubur punya suara. Betul apa aunty yang habaq kat bapak aunty, dia kata, okey, dia pegang rambut tu. Panas rambut tu. Panas. Bapak aunty rasa panas, aunty tak berani pegang. Lepas tu pegang panas. Lepas tu tak apa, ambil towel, basahkan towel. Bapak aunty baca ayat dalam gelas, dia baca. Bapak aunty dia tera baca dalam ayat, jampi ayat. Macam-macam dia simbah kat towel, dia buh towel tu, dia bungkus rambut tu dengan towel tu. Dia bungkus dengan towel tu. Okey, sekarang kau cerita. Mana kau dapat rambut ni? Bapak aunty kata, okey, siapa yang punya rambut? Dia kata, ya saya kenal dia. Nanti saya panggil. Zaman tu pakai telefon biasa ni, kabel. Dia pun dah kerang-kerang dah, Pak. Halo, ni ada orang tanya mau tengok you punya rambut apa pasal? Ni bapak aunty cerita kat aunty tau. Bapak aunty pun cerita seronok. Dia detail. Dia siap berlakon tu. Apa pasal? Orang kata tak tahulah orang tu pun. Lepas tu orang tu datang. Dia kata, oh ini rambut adik saya. Bukan rambut dia. Dia perempuan ni datang. Oh ini dia datang, dia jumpa bapak aunty kat situ. Dia kata, oh ini rambut ni sebenarnya adik saya punya rambut. Saya jual kat nyonya ni, tapi adik saya dah meninggal. Baru bapak aunty cakap, oh okey macam ni. Bila adik kau meninggal? Lepas tu dia cakap, dalam 3-4 bulan lepas lah. Baru jugalah. Maknanya kubur merah lagi lah. Lepas tu Bapa aunty kata, oh nasib baik, baru lagi, senanglah nak pulangkan. Tapi yang seram tu, masa nak korek kubur, nak tanam rambut dalam kubur tu. Dah nak senja sekali sampai ketekak. Dah sampai paling bawah ni, salah seorang tu turun dulu. Sebab bila depa kena ada 2 orang, sebab seorang cangkul, seorang turun, seorang cangkul lagi, seorang naik, seorang sampai kat bawah. Bukan dari atas terjun pergi 6 kaki kau. So bila dah gila-gila orang yang paling bawah tu, lepas tu tangga memang dah ada kat kawasan-kawasan tu. Lepas tu orang lagi dia pergi ambil tangga, letak tangga. Baru turun lagi. Lepas tu yang nak cangkul, gali dah dekat nak senja, ketak bunyi. Cangkul dah kena tulang. Lepas tu
Aunty pun macam, weh aunty peluk mak aunty peluk aunty, kita dua orang peluk-peluk dah ni. Seram dah ni. Nak maghrib dah kan. Dah tekak dah nak sampai dah kena tulang. Lepas tu ustaz tak apa. Mana rambut tadi? Ambil. Bapa ambil je rambut tu yang dah dia dah buang api semua tadi tu. Tuala pun dah terbakar dah separuh dah lah. Pegang juga lah macam tu dah. Aunty tengok tangan bapa aunty pun dah ketak lah. Ya. Kan? Askar Askar nasib baik tau. Lepas tu bagi pum azan maghrib. Azan. Lepas tu bila azan tunggu keras sat ni. Ustaz pegang, bapa aunty dengan ustaz tu pegang. Macam ni lah tangan je mana. Ni aunty pegang rambut tu, tangan dia pegang. Lepas tu azan tu dua-dua keras macam tu. Tunggu azan habis. Ustaz kata tunggu azan habis. Pegang. Dua-dua ketak. Azan pula jenis panjang. Ustaz pun macam tu. Aunty pun, aduh mak macam ni mak, tak apa. Kita tunggu ada ramai, tak apa. Selamat letak rambut, tanam. Dah semua naik tangga, keluar. Kambuh balik. Ustaz tu mengaji, baca doa apa semua. Apa. Panggil kakak tu. Siram, nak siram ayak kan. Cakap. Minta maaf lah dah terambil apa semua kan. Adik dia punya rambut tu kan. Ustaz tu suruh ajak lah janda tu suruh baca kan. Janda tu tiba-tiba meraung tu. Dia menjerit macam dia mengilai kat situ. Wah! Macam tu. Kat kubur adik dia. Mengilai. Kita orang macam pasal apa pula makcik ni kan. Lepas tu mak aunty dengan aunty lah kena pegang pasal dia perempuan. Depa ni lelaki-lelaki tak naklah pegang. Aunty pun pegang lah. Dia keras dia ngilai kan. Lepas tu tercampak rambut dia yang dia tengah pakai tu. So aunty cakap, sudah. Ada satu lagi rambut kah? Sudah. Sudah. Macam tu. Kan? Bubuk balik, tanam balik. Sekali. Apa tu? Dah jampi-jampi dekat kubur ni. Okey, ustaz tu kata tak apa. Baringkan dia atas kubur tu. Baringkan dia atas kubur tu. Kubur panjang macam ni. Baring, kepala kubur sini. Kaki kubur. Dia pun kepala dia sini. Baring. Lepas tu, jampi. Aunty pegang tangan sana, belah sana. Mak aunty pegang tangan belah sini. Ustaz tu jampi. Satgi, siram ayak. Dia sedap. Okey. Dia ni. Dia kenapa? Dia kata, Allah, astagfirullahalazim. Dah dia baca apa. Dia kata, ya Allah, dia kata, kenapa yang menjerit semua tu? Dia katakan adik dia peluk dia kata. Adik dia meninggal tu. Bukan adik dia buat apa kat dia, adik dia peluk dia. Dia terkejut, dia menjerit. Kita tak nampak. Lepas tu, aunty pula mulut tau lah macam cepat je menanya. Habis makcik rambut tu, itu bukan rambut dia, tu rambut plastik dia kata. Habis kat situ lah cerita. Tak lagi panjang boleh episod 2 pula drama. Lepas tu tanam cantik. Tak juga. Yang rambut yang tercabut tu dia pakai balik lah. Bukan rambut. Bukan lagi. Tapi yang rambut asal tu dah tanam. Tu yang lepas dah tanam dah selamat yang dia menjerit tu. Dia menjerit. Dia macam ni tau. Dia melompat. Compak. Macam tu. Rupanya dia kata masa dia melompat dia menjerit tu, adik dia tengah peluk dia. Dia terkejut.